Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Rizwan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang lebih lanjut berkaitan kit pembelajaran bagi pendidikan inklusif sejarah. Saya telah memilih tajuk 5.4 iaitu Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Tajuk ini berada di unit 11 dalam buku teks tahun 4 dan saya telah menamakan kit pembelajaran ini sebagai I Tuah Quest. Kit pembelajaran ini saya hasilkan khusus buat murid yang berkeperluan khas iaitu ADHD. Maka guru boleh menggunakan kit pembelajaran ini bagi memudahkan murid ADHD untuk belajar apa itu Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Seterusnya, di sini saya sertakan secara ringkas tentang silsilah dan juga latar belakang Hang Tuah. Hal ini kerana suka untuk guru yang mendidik murid-murid berkeperluan khas ADHD ini tentang siapakah Hang Tuah agar mereka lebih cakna tentang apa yang mereka perlu tahu dan belajar tentang topik ini. Setelah selesai, guru boleh menekan butang klik di bawah. Di sini saya sertakan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru kepada murid tentang hasil pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran PDP pada topik ini. Di sini ada 4 objektif. Yang pertama menyatakan sekurang-kurangnya 3 kualiti diri Hang Tuah, kedua menjelaskan peranan Hang Tuah, yang ketiga mengenal pasti nilai kesetiaan dan seterusnya menunjukkan contoh amalan kesetiaan. Okey, guru boleh menekan butang di bawah. Baiklah, setelah guru menekan butang tersebut, guru akan dipaparkan ke halaman yang tertulis nota dan kuis. Sebelum guru bergerak ke sesi kuis, guru perlulah menekan butang nota dahulu dan guru akan dipaparkan dengan halaman tersebut. Jadi di sini saya telah meringkaskan dan menambah baik tentang apa yang ada di dalam buku teks supaya elemen-elemen ataupun ikon yang digunakan dapat menarik minat murid-murid ADHD untuk lebih tertarik belajar. Okey, di sini terdapat 6 ikon yang disertakan masing-masing dengan kualiti diri Hang Tuah. Sebagai contoh, saya menekan ikon pertama, bijaksana, dan guru akan dipaparkan dengan slide tersebut. Di sini saya telah masukkan 2 poin ringkas sahaja dan saya telah menggunakan teks dan juga font yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil agar guru dan juga murid dapat membacanya dengan dan guru dapat membaca dan murid tersebut dapat memahami poin tersebut dengan mudah. Guru boleh meneruskan dengan ke-5 lagi ikon dan setelah selesai, guru boleh menekan semula butang dan meneruskan dengan sesi kuis. Setelah guru menekan sahaja butang ataupun tulisan kuis, maka akan terpapar halaman cabar minda. Di sini saya sertakan satu QR code dan guru perlu mengimbas QR code supaya QR code ini akan membawa kepada sesi permainan bagi menguji tahap kefahaman murid ADHD. Baiklah, guru boleh memulakan permainan bersama-sama murid. Sebagai contoh, murid dan juga guru boleh bersama-sama membacakan keyword ataupun petunjuk bagi melengkapkan teka silang kata tersebut. Yang pertama, tidak takut mengambil risiko demi pencapaian tujuan. Berani. Okey, dan seterusnya sehinggalah tamat. Setelah selesai guru menjalankan sesi permainan bersama murid ADHD, guru boleh menekan semula butang tersebut dan akan membawa kepada halaman utama. Jadi itu sahaja secara ringkas tentang penerangan kit pembelajaran saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.